Polis termasuk seorang Pegawai kanan Jabatan Ketua Menteri Melaka Diriman Mahari Diri Kabupaten Masjid IAS tersangka selepas disyaki terlibat rasuah melalui penerimaan sehingga 8 wanita terhadap wanita. Rasuah bermula dengan satu keputusan yang menggadaikan prinsip demi mengambil jalan yang mudah dan hasil yang pantas. Dan ini kisah mereka. Aduh, dah cinta saya $500 lagi. Saya nak boleh cancel kalau kita tak dapat sponsor. Chill lah, aku dah email 24 syarikat. Kita tunggulah diorang reply. Tunggu. Kalau tunggu sampai Grab tak akan reply lagi. Aku ada actually offer lah. Dua pilih. Brandway. Aisyah, mana boleh? Kampus kita kan dah tetap no vaping. Ni event amal, bukannya club malam. Kita tak boleh jual integriti kita untuk duit. Alah, sponsor je. Bukan kita suruh set orang isap vape pun. RM2,000 tu dah settle dah masalah. Betul? Kalau event kita cancel, semua event kita buat sisa je. Fikirlah sikit Madinah sebagai ketua projek. Aku tak kisah cancel. Integriti bukan barang jualan. Kalau korang pilih vape, aku out. Faktor berlakunya isu ini adalah akibat daripada tekanan kewangan, keinginan menyelesaikan masalah dengan cepat serta sikap memandang ringan kesalahan kecil sehingga rasuah dianggap sebagai solusi tanpa memikirkan kesan jangka panjang terhadap diri, organisasi dan maruah. On. Siap ada lucky draw. Confirm letup kat social media. Organizer dapat free vape tak? Saya skin. Off record, okay. Alright, tak apa. Jom kita satukan poster dulu. What? Penerimaan tajaan bagi program amal daripada pihak yang terlibat dengan barangan terlarang boleh menimbulkan isu integriti. Di bawah Akta SPRM 2009 Akta 694, sebarang pemberian atau penerimaan faedah yang berunsur pengaruh tidak wajar berpotensi untuk disiasat. Oh my god, urgent violation report. Program ni perlu customer tu sebab promosi produk terlarang.
Langkah-langkah mengatasi kes seperti ini daripada berlaku termasuklah dengan menolak sebarang penajaan yang melanggar peraturan kampus, membuat keputusan secara bersama tanpa mementingkan diri serta merujuk pihak berautoriti apabila berdepan tawaran meragukan. Dalam masa yang sama, integriti perlu diutamakan walaupun berada dalam tekanan kewangan dengan memilih alternatif penjanaan dana yang bersih dan berkait demi menjaga nama baik diri dan institusi. Kita ada beberapa bracer, iaitu satunya adalah yang best seller cheese, dan kita ada juga potato ball untuk chicken dengan beef, dan juga baru ini kita ada add-on flavor baru iaitu corn jagung. So untuk pelajar UKM, untuk korang adalah free COD sekiranya anda order sebelum pukul 5 petang dan sekiranya di luar. Kita kumpul 1,500 je. Tak apa, walaupun kita tak dapat sponsor besar, tapi hati kita lega. Memang tak dapat, tapi hati kita lega. Sebab apa? Sebab berkat tu lebih penting daripada RM2,000 tu. So, itulah integriti yang sebenar. Percayalah, berkat itu lebih berharga dari sekeping jet kerana rezeki yang halal tidak pernah tersalah alamat. Tetapi jika kita tersalah jalan, walau ke mana pun kita pergi, keberkatan dan kebahagiaan sejati tidak akan sampai.